Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kek durian. Sebabnya ada sahabat kita minta ya, suruh saya tunjuk cara buat kek durian. Musim durian pun masih banyak lagi, jom. Saya tunjukkan cara saya buat kek durian. Ni Sebelum tu kita kena belah dululah durian tu, ni. Duriannya di depan saya ni. Hati-hati ya, sebab durian ni sangat-sangat tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tu dia, isi dia. Durian kampung. Ni durian kampung ya, tapi dia kahwin. Macam inilah warna dia. Isi dia memang cantik. Okey, sekarang kita asingkan. Sebab kita nak ambil isi je. Agak-agak ya dalam satu cawan. Tapi kalau lebih pun tak apa. Tapi janganlah banyak sangat lebihnya. Terlebih sikit pun tak apa. Ini isi durian ni, rasa dia pahit-pahit, manis dan lemak. Ini sukatan tepung kita ya. Macam kita buat kek pisang. Sama saja, cuma bezanya kita gantikan pisang dan buah durian. Di sini kita ada 2 cawan tepung gandum. Dan kita masukkan dekat tepung gandum ni baking powder. Banyak 1 sudu ya. Dan baking soda pun sama. 2 bahan ni kita ayakkan. Selesai kita ayakkan tepung kita, ini bahan untuk kita kisar. Tak kisar pun tak apa ya, tapi saya nak kisarkan menggunakan blender. Ini telur grade A 4 biji. Gula 3/4 cawan. 3 sudu besar susu pekat manis. 1 sudu kecil garam. Minyak 1 cawan. Dan isi durian tadi 1 cawan. Dan yang ni kita kisar sehingga halus. Okey, dah siap ya. Ni dia. Kita masukkan adunan kita ni, adunan telur, gula dan isi durian ke dalam mangkuk ni. Kita masukkan sedikit esen vanila. Sedikit pewarna kuning. Okey, sekarang kita masukkan tepung ni sedikit demi sedikit ya. Okey, adunan kita dah sebati macam ni nampak ni. Jadi loyang kita ni kita buat pelapik baking paper ni. Okey, dan kita sapukan minyak di sekeliling tray kita. Dan kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekarang kita bakar suhu 180 darjah Celsius, api atas dan bawah selama 1 jam. Okey, tu dia kek durian kita dah pun masak. Kita sejukkan, nanti kita keluarkan pada loyang. Okey, kek kita dah pun sejuk ya. Ni dia. Okay, bolehlah kita keluarkan.
Ni dia rupa kek durian kita. Lembut. Nah. Okey. Cantik elok. Kuning. Ni dia. Ni dia kek durian kampung. Okey, dah siap kek durian kita. Sesuailah untuk kita hidangkan pada tetangga pada jiran-jiran yang datang bertandang rumah kita, petang-petang kok nak bual-bual ke apa ke. Bolehlah makan kek durian. Selamat mencuba.